Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Watashi wa papitu hatashi shan desu. Okey. Hari ni video ni nak explain pasal BNPL, Buy Now Pay Later. Ramai yang tak faham Buy Now Pay Later tu apa, ataupun main pakai je, tahu bunyi BNPL tu tapi tak tahu apa maksud sebenarnya. Okey. Untuk orang-orang yang tak biasa, tak tahu tapi nak gunakan cara BNPL ni untuk buat pembayaran, sebenarnya macam ni. BNPL ni macam Shopee Pay, Buy Now Pay Later, Grab pun ada Buy Now Pay Later juga, Atomy pun ada Buy Now Pay Later juga. Jadi sebenarnya BNPL ni dia punya limit tu ditentukan oleh company-company yang kewangan yang memberikan limit, budget tu. Contoh, kita kena apply dulu. Kita kena apply awal-awal, biasanya dibagi RM416 macam dekat Shopee biasanya. Okey, ataupun Atomy kadang-kadang dia bagi 600. Ada banyaklah company-company yang macam tu. GBank pun ada juga. So, itu tergantung pada sama ada kita layak atau tidak. Kelayakan tu bergantung pada kita punya record, kita punya paymaster dekat company-company lain, dengan bank ke, dengan ataupun kita ada masalah dengan Shopee, apply tempat lain boleh tak dapat sebab dia ada connection juga. Maknanya data tu ada. Jadi yang paling penting adalah paymaster, cara pembayaran tu. Okey, kalau pembayaran kita cantik, walaupun kita pakai BNPL tu RM400, bulan-bulan kita bayar contohnya RM60, boleh bayar RM60 ni, tapi lambat 2 hari track record dah tak cantik. Jadi dan BNPL ni akan naikkan limit tau, company-company. Contohnya Atomy lah, daripada 600 tu dia boleh naikkan sampai 10,000, 20,000, 30,000 pun dia boleh bagi. Jadi apa yang dia nak sebenarnya adalah orang-orang yang ada paymaster yang baik, ada disiplin yang bagus untuk membuat repayment, pembayaran balik tu. Jadi dekat sini jangan pening. Jadi bila nak beli satu-satu barang tu, contoh harganya RM5,000, so dia nak pakai BNPL, tak boleh masuk macam tu je. Dia kena ada akaun tu dulu lebih awal. Maknanya BNPL ni adalah untuk orang-orang yang dah ada track record dan akaun dengan BNPL company tersebut. Maknanya limit tu dah ada. Dia dah tahu dah, saya ada RM10,000 limit, nak beli barang RM5,000, boleh apply. Bukan orang yang tak ada akaun langsung Atomy, Shopee Pay, Grab Pay, tak ada record langsung, tiba-tiba nak pakai BNPL, tak boleh. Faham Jadi itu saja. Jadi siapa-siapa yang nak, bolehlah orang kata buka akaun mana-manalah untuk BNPL ni. Bukan apa, kadang-kadang kita ada emergency, ataupun orang yang kaki bisnes nampak barang depan mata ni murah gila, harga dia RM5,000, biasanya hari ni dijual RM2,000 ataupun RM1,800. Nak beli tak ada duit, RM1,800. Bila ada akaun-akaun macam ni, boleh membantu dan boleh jual balik, boleh dapat untung. Alright, so terima kasih. Assalamualaikum, bye bye.